Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, pergi dekat daily. Makinkan dekat daily dekat sini. Okey, current price dia downtrend, membuat penurunan. Dekat sini, kalau korang pergi dekat daily, open high low close. Okey, Friday punya candle ni merah ni. Nampak? So, makinkan dulu open high low close. Okey, orange kan dekat sini, dia pun dah break. So, that means dia pun dah breaks. Dia mencari liquidity di sini. So, makinkan saja, okey. Sini zone dia, okey. Resistance kat sini dan juga dekat sini ada. Okey, saya padamkan kuda ini tak nak bagi korang keliru. Nampak? So, pergi kepada 1 hour. 1 hour ini game dia. Price pun dah break candle ni. Saya padamkan EMA ni. Okay. Price pun dia dah break last week punya ataupun last Friday punya candle. Dah sedang dia ada break ke atas lah. Sedang menuju ke atas. So, sini buatkan zone. Sini ada banyak liquidity. Buatkan zone saja. Zone dekat sini lah yang kita nak monitor sama ada buy atau sell. Sini. Buatkan zone dulu. Di sini ada satu zone. Di sini mana lagi zone? Okey, di sini ada satu zone. Di zone ni kita nak tunggu seandainya price turun lah. Okay. Kalau dia turun, right? So dekat sini dan juga pergi dekat M30. Ada tak zone yang boleh buat dekat sini? Okey, dekat sini M30 boleh buat zone lagi. Kalau korang nak buat zone dekat sini. So, dekat sini yang kita nak tunggu price sekarang dia dah clear liquidity ni. Mungkin dia naik atas. Okey, kita nak tengok pergerakan dia. Kita tengok M15. So, di sini M15. M15 ni kalau price jatuh dekat bawah, dekat sini ke, nak kena monitor ni. Okey, ataupun dia jatuh dekat sini ke, jatuh kat sini ke. Ada breakout buy. Okey, korang buy. Pada sebab apa dia sebatang tu. Okay, dia tunggu order masuk datang dekat sini. Ada breakout buy pada hari ni, kita nak buy. Okay, so for time being, M15 dekat sini. Okay, korang on kan. Okay, kejap. Markingkan dekat sini M15. Sebab sini ada sell engulfing ni. Kat sini. So, seandainya nanti price turun dekat sini. Okay, dia naik atas balik. Tak kira dah dekat sini ke ada compression, pullback. Korang boleh sell dekat sini. Sebab current market price kalau korang dekat H4 adalah market masih lagi downtrend. Tengok dekat sini. Kan? Kalau korang tarik trendline dekat sini, dia masih lagi downtrend. Okay? So, that means mencari peluang untuk sell. So, balik kepada M15. So, M15 dekat sini, game dia dekat sini. Nak entry awal, korang pergi kepada M5. Pergi kepada M5. Di sini M5 dia, sinilah dia break kan. Nak tunggu dia pull back. Kadang-kadang dia pergi tak kembali tu. So, bila tak pergi tak kembali, nak kena turun M3 atau M1. Dia break, dia lepas je candle, bisa dia pull back sikit, korang masuk je. Okay, kat sini nampak. M5. Yang ada indikator, korang onkan saja indikator ni. Okey, macam dekat M5 ni, dekat mana tadi dia bagi sell dekat sini. Dekat candle dekat sini tadi, right? Nampak? So, dekat sini tadi boleh sell. Lepas tu dia naik, dia pull back, boleh sell. Itu M5 lah. Dekat sini pun berapa tadi? 90. Okey, that korang punya stop loss, ambil atas ni. Sekitar 60 pip, ambil lah sikit. 70 pip je. Macam tu So next yang terlepas M15 macam saya cakap tadi, tunggu dekat sini. Nampak? Dia break sahaja. Dia pull back dekat M5 ke M3 ke, korang hancur. Okay, itu sahaja. Semoga bermanfaat. I'll see you. Assalamualaikum.